Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ni saya nak share resepi Maggi bekok. Hari tu kita dah share, tapi yang tu lain. Yang ni versi lain. Okey, yang ni versi lain sebab apa? Kita ada sardin. Lauk dia kita letak sardin guys. Yang ni lain daripada yang lain. Kemudian telur, kita dah pecah siap. Bawang merah, bawang putih, cili padi, limau nipis. Yang paling penting kena ada Maggi 2 paket. Okey, minyak. Bawang putih, bawang merah, bawang putih. Kita tumis sampai dia bau, sampai dia wangi. Wangi dia. Mungkin orang tak pernah makan lagi tau Maggi bekok yang macam gini. Korang kena try buat Tapi okey, apabila dia macam gitu baru kita masukkan telur. Kita masukkan Maggi. Satu tak cukup guys, kena 2. Tu dia baru. Buka api sikit. Masukkan air. Kemudian baru masukkan ikan sardin. Dua ketul. Baru kita masukkan perenca dia 2 paket. Baru kita gaul dia. Kita kacau dia. Korang tengok jadi nanti kejadian dia macam mana. Ini memang padu ni guys. Kemudian kita masukkan cili padi. Kalau cukup pedas boleh letak lebih. Kalau tak sepedas, letak sikit je, tak apa. Kita bagi Maggi kita tu bengkok, ngembang. Wangi dia. Okey guys, korang tengok. Dia pun dah kembang guys. Ada sardin guys, ada telur. Okey. Sekarang baru kita perahkan sedikit limau nipis. Kemudian kita godak-godak lagi sekali. Akhir sekali ni, dah last ni. Okey, sekarang kita tutup api. Dekat. Okey, boleh hidang. Boleh kita hidang. Guys, akhir sekali kita tabur bawang goreng. Sayur kita tak letak tau. Kalau korang nak bubur sayur pun boleh juga, tak ada masalah ya. Sekarang kita try dia punya tu. Berasap abu. Ini memang marvelous ni. Korang kena cuba dekat rumah ya. Memang sedap. Siapa-siapa yang tak ada selera makan tu boleh makan Maggi macam gini je. Okey guys. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, share, subscribe. Ataupun boleh datang sini. Yainur Taman Sentek Belatok 5. Nanti korang order lah Maggi bekok sardin. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.